Ini soalan cepu mas yang paling ramai nak tahu kan? Adakah kita semua ni memang wajib berpusu-pusu pergi JPN tepat pada 1 Jun 2026 nanti? Jawapan pendek dia, tidak. Kerajaan pun faham kalau semua orang pergi serentak memang boleh lumpuh sistem. Jadi, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat. Anda tak perlu pun sampai nak batalkan rancangan harian atau tergesa-gesa mohon cuti kerja awal-awal semata-mata nak pergi beratur pada hari pelancaran tu. Sebab utama kenapa anda tak perlu kelam kabut adalah kerana jaminan ni. MyKad Diru yang ada dalam dompet anda sekarang tu tetap sah digunakan untuk semua urusan rasmi asalkan ia masih dalam keadaan baik. Tak ada tarikh luput secara tiba-tiba ya. Sebagai contoh, kalau anda pergi klinik dan boleh letak kad tu kat mesin pengimbas tanpa masalah atau pergi kiosk WSP dan boleh cetak penyata dengan mudah, maksudnya MyKad anda tu sihat walafiat lagi. Jadi selagi tak rosak secara fizikal, pakai je macam biasa. Tak perlulah anda bersesak-sesak di pejabat kerajaan pada fasa-fasa awal nanti. Seterusnya, mari kita tengok bahagian kedua iaitu teknologi dan 53 ciri keselamatan. Kenapa agaknya kerajaan nak perkenalkan kad baharu ni? Kalau kita bandingkan secara ringkas, MyKad semasa kita sekarang ada 23 ciri keselamatan dan datang sekali dengan chip Touch and Go. Tapi untuk MyKad 2026 ni, ciri keselamatannya dinaik taraf secara drastik kepada 53 ciri, lengkap dengan kod QR dan sokongan My Digital ID. Cuma, perasan tak, ada satu benda yang hilang? Ya, fungsi Touch and Go dah tak ada. Mula-mula dengar tu macam, susahlah nak bayar tol nanti. Tapi cuba kita fikirkan gambaran yang lebih besar. Sekarang ni ramai antara kita dah mula beralih guna RFID atau bayaran melalui e-wallet. Memandangkan ruang microchip dalam kad tu sangatlah terhad, ini adalah masa yang tepat untuk kita gantikan ruang Touch and Go tu dengan chip enkripsi berkapasiti tinggi. Ini jauh lebih penting untuk lindungi identiti pribadi kita. Bercakap pasal pelindungan identiti, kenapa ia kritikal sekarang? Macam yang kita tahu, sindiket penipuan zaman sekarang makin canggih. Ada yang pakai pencetak berteknologi tinggi semata-mata nak ubah nama pada kad pengenalan untuk buat pinjaman peribadi secara haram. Bahaya kan? Sebab itulah MyKad 2026 ni perkenalkan ukiran laser dan elemen UV. Dia bukan guna dakwat biasa. Teknologi laser ni secara fizikalnya membakar dan mengukir maklumat anda terus ke dalam lapisan kad tu. Maksudnya, kalau ada orang cuba nak kikis nama anda atau cetak butiran lain ke atas tu, kad tu akan rosak terus. Bila digabungkan dengan teknologi ultraviolet, MyKad baharu ni boleh dikatakan hampir mustahil untuk dipalsukan. Selain tu, fungsi kod QR dan integrasi My Digital ID ni sangatlah praktikal. Cuba bayangkan, anda nak buka akaun bank yang baharu guna aplikasi di telefon pintar. Kalau dulu leceh kan, kena pergi cawangan, ambil nombor giliran, tunggu lama. Tapi dengan kod QR kat belakang MyKad baharu ni, ia bertindak macam jambatan terus ke profil My Digital ID anda. Sistem bank boleh buat pengesahan wajah digital yang dijamin sah oleh kerajaan dalam masa beberapa saat je. Ia pantas dan yang paling penting, ia memastikan orang yang buat transaksi tu betul-betul adalah anda. Tutup terus peluang untuk orang nak curi wang atau identiti kita secara online. Okey, kita beralih ke bahagian ketiga, syarat penukaran dan kos asas. Bila masa yang sesuai nak tukar? Cuma anda belik sikit MyKad anda sekarang. Bila masa yang betul-betul praktikal untuk tukar? Pertama, kalau chip dah rosak. Kalau asyik gagal dibaca masa berurusan kat kaunter sampai kena isi borang manual, itu syarat jelas anda kena tukar. Kedua, sah-sahlah kalau kad tu hilang. Ketiga, kalau kad tu rosak fizikal. Contohnya, terendam dalam mesin basuh sampai menggelupas atau gambar dah pudar sangat sampai tak kem. Kalau anda ada lalui situasi-situasi ni, barulah dinasihatkan pergi JPN. Tapi, kalau kad masih elok tapi anda secara sukarela nakkan 53 ciri keselamatan baru tu, permohonan pun tak ada masalah dan sentiasa dialu-alukan. Berapa agaknya kos dia? Berita baik, kos asasnya cuma RM10 sahaja. Sebenarnya kerajaan dah subsidi kos ni supaya tak membebankan kita untuk urusan gantian biasa atau kalau chip tiba-tiba rosak tanpa sengaja. Tapi, saya nak pesan mesra sikit ni. Kalau anda pergi JPN sebab kad tu hilang akibat kecuaian sendiri, bersedialah. Denda yang dikenakan tu jauh lebih tinggi dan boleh cecah sampai RM1,000 tau kalau kerap hilangkan kad. Denda ni tujuannya nak mendidik kita supaya hargai identiti pribadi kita. Jadi, simpannya elok-elok. Bila sebut pasal kos dan beban komitmen harian ni, kita faham, ada kalanya kos sara hidup masa kini sangat menekan. Kadang-kadang wang yang ada tu lebih mendesak untuk dibelikan makanan keperluan keluarga. Kalau anda atau mungkin jiran yang anda kenali sedang bergelut untuk dapatkan barang keperluan asas, saya nak kongsi sikit tentang bantuan sekeluarga care. Ini satu inisiatif sistem sokongan yang percuma sepenuhnya. Tak ada ejen dan tiada charge tersembunyi. Anda boleh layari saluran YouTube kami, halaman Facebook kami atau pergi terus ke laman web sekeluarga.com. Ingatlah pesanan ni, anda tidak bersendirian dan kita sentiasa ada untuk bantu sesama kita. Okey, jom kita tengok bahagian keempat, prosedur permohonan. Macam mana cara nak mohon dengan mudah?
Kalau anda selesa nak pergi ke kaunter JPS secara fizikal, prosesnya agak ringkas. Bawa je kad asal yang rosak tu. Tapi, tolong beri perhatian teliti dekat poin nombor 3 ni. Kalau anda berniat nak tukar alamat rumah pada kad baharu nanti, anda memang wajib bawa bil utility fizikal yang asal macam bil air atau bil elektrik yang ada tertulis nama anda sendiri. Kenapa syarat ni diketatkan? Sebab sebelum ni ada kes orang mudah-mudah je guna alamat palsu semata-mata nak tukar kawasan mengundi atau nak daftar anak ke sekolah tertentu. Jadi syarat bil ni diwujudkan untuk cegah penipuan alamat. Semak dulu bil tukar rumah sebelum mulakan perjalanan supaya tak kecewa bila tiba di kaunter. Bagi anda yang sentiasa sibuk dan nak cepat, kaedah permohonan dalam talian ni adalah pilihan terbaik. Anda cuma perlu layari sistem gantian MyCard, kad portal rasmi JPN, isi butiran dan bayar RM10 tu secara digital. Lepas tu, anda pergi singgah sekejap dekat kaunter JPN untuk ambil kad yang dah siap. Mungkin ada yang terfikir, kenapa tak post je terus ke rumah? Kan lagi senang? Sebab utama dia adalah jaminan keselamatan mutlak. Anda tetap kena hadir fizikal untuk imbas cap jari dekat peranti biometrik masa nak ambil kad tu. Itu bukti yang sah bahawa kad pintar berteknologi tinggi ni diserahkan tepat ke tangan pemilik asalnya dan bukan orang yang salah. Akhir sekali, kita masuk bahagian kelima, syarat khas dan etika berpakaian. Ada beberapa perkara teknikal yang kita kena tahu sebelum pergi. Ini info penting terutamanya untuk golongan belia atau ibu bapa yang ada anak meningkat dewasa. Bagi warga negara kita yang berumur 18 hingga 25 tahun, mereka diwajibkan untuk buat gantian MyCard sekali seumur hidup. Kenapa ada syarat ni? Secara biologi, struktur tulang wajah manusia akan berubah ketara bermula dari usia 12 tahun, iaitu masa kad pertama dibuat, sampailah kita capai alam dewasa. Pengemaskinian imej ni wajib supaya perisian pengecaman wajah di pintu imigrasi atau perbankan dapat memadankan wajah dewasa anda dengan tepat tanpa masalah ralat. Berita baiknya, kalau golongan ni buat penukaran wajib selepas 1 Jun 2026, mereka secara automatik terus dapat MyCard versi baharu yang paling canggih ni. Satu lagi tips teknikal yang nampak ringkas tapi sangat berguna untuk persediaan anda, pakailah pakaian berwarna gelap masa nak bergambar nanti. Ini bukan pasal nak nampak bergaya ya. MyCard 2026 bergantung sepenuhnya kepada teknologi ukiran laser untuk cetak gambar wajah kita. Kamera laser ni sangat perlukan kontras pencahayaan yang tinggi supaya imej tu nampak tajam dan profesional pada kad tu. Kalau pakai baju putih atau cerah, kualiti ukiran akan terjejas. Walaupun pihak JPN kadang-kadang ada sediakan blazer gelap untuk dipinjam, jauh lebih lancar dan selesa kalau kita dah bersedia awal-awal dari rumah dengan memakai baju warna hitam atau biru tua. Jadi sebagai penutup, cuba renungkan satu soalan ni. Memandangkan MyCard lama masih sah digunakan sepenuhnya, adakah kad yang ada kat tangan anda sekarang masih dalam keadaan cukup baik untuk bertahan dan mengelak kesesakan di JPN tahun depan? Ambil sedikit masa, belek chip dan keadaan kad tu. Kami harap penerangan ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas supaya anda bersedia dan tahu bila waktu yang benar-benar sesuai nak bertindak. Tidak perlu gopoh, tidak perlu panik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Sekeluarga Media. Terus peka dengan maklumat yang sahih dan sehingga kita berjumpa lagi nanti, jaga diri baik-baik